warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat sambung sekali lagi berbicara kita dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Yang mana dalam kuliah yang lalu kita berhenti ayat 168 surah Ali Imran, dan di dalam ayat-ayat yang kita baca bawah ni Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang pengajaran yang diperolehi daripada perang Uhud, iaitu perang di mana orang Islam kali pertama kalah setelah mereka ni benar dalam peperangan Badar. Dan Allah SWT menyebut kekalahan itu ialah berpunca daripada diri orang Islam sendiri, kerana mereka ni tidak mematuhi pesanan ataupun arahan Rasulullah SAW. Dan Allah SWT sengaja mentakdirkan kekalahan itu ialah untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman tentang kepentingan patuh kepada perintah Nabi. Dan yang kedua kata Allah SWT ialah supaya Allah SWT boleh menunjukkan, melahirkan dengan nyata golongan yang munafik, iaitu orang yang pergi berperang ni bukan kerana agama tetapi kerana kepentingan-kepentingan yang lain, terutamanya untuk mendapat habuah dunia. Dan mereka inilah yang berkata, kumpulan munafik inilah yang berkata, kalaulah orang-orang mati syahid itu tidak pergi perang, demo ni tentu tidak mati. Lalu Allah SWT mencabar mereka dengan minta mereka ni menolak kematian itu daripada diri mereka sendiri. Tentulah manusia ni tak boleh nak mengelak diri daripada kematian, kerana kematian ni ialah suatu yang pasti. Malam ini kita sambung sedikit lagi berbicara yang masih lagi berkisah tentang peperangan Uhud dan juga tentang orang yang mati syahid dalam peperangan ni. Ayat 169 ni Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang terbunuh, yang gugur syahid pada jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati, bahkan mereka adalah hidup secara istimewa pada sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Ayat ini Tuhan menjelaskan kepada kita tentang hakikat orang yang mati syahid. Walaupun pada pandangan zahir manusia, orang yang mati syahid ni matilah, memang mereka mati secara zahirnya, tetapi pada hakikatnya mereka ni hidup. Hidup apa? Sebab mendapat kenikmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat rahmat. Dan dalam kehidupan dunia pun orang yang mati syahid ni diingati, sentiasa diingati dan disebut pengorbanan dan perjuangan mereka. Sebab tu mereka ni walaupun pada zahirnya mati, tapi hakikatnya hidup dalam rahmat Allah dan hidup dalam ingatan manusia. Ayat ni lebih kurang dengan ayat surah Al-Baqarah kita baca mula kalau masih ingat lagi, iaitu Tuhan kata, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Itu ayat kita baca dalam surah Al-Baqarah. Tuhan kata, wala taqulu, jangan kamu kata kepada orang yang mati pada jalan Allah ini mereka itu mati, bal ahya'un, sebaliknya mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, sebaliknya kamu tidak sedar. Kalau tengok dalam hadis Rasulullah SAW ada menyebut, dia kata orang yang mati syahid ni, mati pada dalam peperangan pada jalan Allah ni, ruh mereka ni akan dimasukkan ke dalam perut burung hijau, tuyur khudrun ataupun tuyur khudurun, burung-burung hijau masuk dalam perut dan terbang dalam syurga ni dengan bebas, berterbangnya dengan bebas. Antara nikmat Tuhan beri kepada orang mati syahid, Tuhan buh ruh dia ni dalam perut burung
burung ni berterbangan di dalam syurga, pergi mari makan minum dengan penuh kenikmatan. Itu antara rahmat yang Tuhan beri kepada orang yang mati syahid. Sebab itulah orang-orang beriman pada zaman Rasulullah SAW dan pada zaman-zaman selepas daripada itu mencari syahid dalam hidup. Mereka ni mencari syahid dalam hidup dan rela mati dalam peperangan fisabilillah. Ada satu peristiwa dalam perang Badar, kata silap saya, seorang sahabat dia waktu berehat dia berhentilah untuk makan. Waktu rehat, waktu dia nak makan saja, dia kata, lambat aku ni, kalau aku makan ni lambat aku ni syahid. Dia kata, aku lambat kalau aku berhenti makan. Lalu dia terus pergi perang. Dia tinggal sebab dia kata makan dia ni menghalang aku daripada mati syahid dan masuk dalam syurga. Bila dia pergi perang, takdir Tuhan kena tu cedera paruh. Suka dia bila kena tu, dan disebut dalam hadis tu, dia kata fuztu wa rabbal Ka'bah, aku telah berjaya dengan nama Tuhan Kaabah. Maknanya kena tikai tu, siapa cedera paruh nak bawa mati, dia gembira dan sebut aku berjaya. Berjaya mencapai syahid yang menjadi cita-cita. Jadi inilah kelebihan orang beriman. Pada waktu itu mereka mencari ke syahid lebih daripada kita pada hari ini mencari hidup. Sebab tu mereka ni mendapat kemuliaan Tuhan dan menjadi suatu kita kata tokoh-tokoh yang hebat dalam sejarah, berjaya mengalahkan Rom dan Parsi pada waktu itu. Jadi orang mati syahid ni seterusnya disebut dalam ayat 170, farahina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka juga bersukacita dengan kurniaan Allah, iaitulah balasan mati syahid yang telah dilimpahkan kepada mereka, dan mereka bergembira dengan berita baik mengenai saudara-saudara mereka orang-orang Islam yang sedang berjuang, yang masih tinggal di belakang, yang belum mati dan belum sampai kepada mereka, iaitu bahawa tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Jadi orang mati syahid ni dia seronok bergembira dengan kurniaan Allah, dan mereka juga bergembira melihat orang-orang Islam yang berjuang, yang masih lagi hidup, sahabat-sahabat dia di dunia ni yang masih lagi berjuang dan mencari syahid serupa dengan mereka ni. Jadi duduk gembira, bergembira mereka ni. Dan ada ulama mengatakan bahawa orang yang mati syahid ni walaupun belum lagi masuk syurga, tapi kehidupannya di alam rohani itu serupa dah dia boleh masuk syurga dah, dengan nikmatnya, dengan kegembiraannya dia rasa. Sebab kita ni bila kita mati, dalam kitab sebut semua orang bila mati tidak akan masuk lagi syurga ataupun neraka sehinggalah berlakunya hari kiamat. Bila manusia dihimpun di pada mahsyar, ditentukan amal kebajikan masing-masing, Tuhan balas belaka, patulah baru ambil tepat. Orang hak berjuru masuk syurga, hak tak juru masuk neraka. Tapi sebelum berlakunya kiamat ni, siapa-siapa hak mati, dia duduk di suatu alam yang dipanggil sebagai barzakh. Yang kita sebut alam barzakh. Alam barzakh ni ialah, kalau kita kata sempadan, bahasa Melayu mudahnya, sempadan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Berarti situ ya. Tak boleh nak pergi jauh, nak turun ke dunia pun tak boleh, nak masuk ke akhirat selalu pun tak boleh. Tak boleh. Jadi duduk di barzakh. Barzakh ini tempat perhentian. Kalau kita guna bahasa orang naik kapal terbang kat transit, tempat transit di mana kita tunggu nak tukar kapal terbang nak gilai pula. Itu di barzakh. Jadi di barzakh inilah beripung segala ruh orang yang mati, dan mereka boleh melihat apa yang berlaku di dunia. Anak bini yang dia tinggal, adik-beradik yang dia tinggal, dia boleh tengok. Cuma nak turun tak boleh. Nak turun, mari nak singgah, mari di rumah tu tak boleh. Kalau kata jumpa, mari ketuk pintu tu muka lain. Waktu tu bukan orang mati, muka lain. Boleh jadi syaitan yang berupa, ataupun satu yang benda kita panggil korin. Kita manusia ni dalam Quran apa tu yang sebut, Tuhan buat nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarinun. Dia ni jadi korin. Korin ni orang kata ke apa?
ngapik. Kalau orang belajar ilmu kebatinan Melayu tu, dia panggil ngapik ataupun kembar dia. Kembar dia. Kita manusia bila Tuhan lahirkan kita ke dunia, setiap orang ni ada koring, ada ngapik kita. Ngapik kita ni selain pada malaikat. Malaikat tu roket atik tu hak tu lain, hak ni ngapik. Ngapik kita ni dia turut kita. Kalau kita jurulah dia. Kalau kita tak jurulah dia. Nabi sendiri sebut, aku pun ada juga. Cuma hak ngapik aku ni ditundukkan oleh Allah dan dia Islam, turut aku. Jadi dia tidak ganggu dah. Tidak ganggu. Sebab tu kalau kita kata ada orang cerita lepas mati jumpa dengan orang mati atas dunia ni, itu koring dah. Hak mari tu bukan tuan sebenar. Tuan sebenar tu tak ada dah. Dia tak boleh balik dah. Dia tengok jauh-jauh. Kalau jumpa balik di rumah ke, jumpa tengok mana-mana, itu adalah ngapik. Iaitulah daripada golongan sebenarnya jin. Golongan jin yang dia tidak mati serupa dengan kita. Dan dia ni jadi serupa dengan kita ya. Rupa kita, perangai kita, pesek kita. Sebab tu ada setengah tu balik tidur dengan bini nak. Tidur dengan bini pula rumah. Moga dia boleh ngupa serupa rupa kita, suara kita, pesek kita serupa 100%. Pasal dia ni daripada mula lahir sampailah kita mati, dia duduk dengan kita semua. Duduk turut kita ni. Tu ngapik kita tu. Kembar, ada guna istilah kembar. Kembar kita manusia. Jadi waktu kalau ada orang cerita waktu lah tu, nama duk tanya mari mah dah pula. Orang mati soh lah, tak boleh balik dah. Dia berada di barzakh, alam persinggahan. Alam biar kita orang Melayu kata alam barzakh. Alam barzakh ni ialah satu sempadan antara dunia dengan alam akhirat. Adapun kalau kita jumpa dalam mimpi, itu boleh jadi jumpa dengan orang mati dalam mimpi, kerana dalam mimpi itu dia bukan alam jasmani, itu alam rohani. Alam rohani ini dia boleh temu. Tak usah pelik kalau kita tidur malam, lepas tu kita mimpi jumpa dengan orang mati dah. Ayah kita, mak kita, adik-beradik ke, bini kita ke, itu pertemuan itu tidak mustahil sebab dia berlaku di alam rohani. Dalam satu hadis Nabi kata arwah junudun mujannatah, idza ta'arafat i'talafat wa idza tanakarat ikhtalafat. Nabi kata dalam hadis, dia kata al arwah, ruh-ruh manusia ni junudun mujannadah, serupalah tentera yang berekeh, serupa askar hak berekeh. Idza ta'arafat, kalau dia temu hak dia kene, hak dia suka, i'talafat, dia jadi rapat. Kalau temu dengan dia tak kene, dia tak masuk dekat. Atas dunia pula gitu di alam rohani, bukan di akhirat esok, sebab akhirat ada lagi di alam rohani. Kerana dalam kitab sebut kita bila kita tidur tu separuh mati. Ruh kita ni tubik tinggal. Hak tu yang kita temu macam-macam kajian makan sate. Pergi situ pergi sini tu, pasal masa tu ruh tu tubik. Dan dia balik semula bila kita nak bangun. Dia tubik melalui kepala kita, masuk melalui kepala. Sebab itulah orang ajar kalau nak gerak orang tidur jangan kocok. Pergi ibu kaki ataupun garu-garu tak pok kaki. Jangan pergi kocok gitu. Sebab kocok gitu kalau dia ruh tak ada masuk, waktu kita sendiri pernah mengalami tu kita kejut kan bangun. Kita suruh poilet. Tak, apa tak ada kita ni terkejut bila kita terkejut pasal masa tu ruh tak ada masuk molek. Dia tak ada masuk molek dalam tubuh. Waktu jadi kadang kita suruh tak ada sebelum, kadang tak ada kita bangun dengan anak pasal ruh tu tak ada masuk dalam tubuh. Dah ada orang ni dalam Quran pun sebut ada orang mati masa tidur pasal masa tu ruh tubik-tubik je pakai kaki sudah tak balik, tunggu ngundi kajian. Nyanyolah kita duduk rumah ni. Itu contohnya lah gitulah. Contohnya ni baiklah. Sebab tu kalau temu dalam mimpi itu mungkin berlaku, tidak mustahil. Tapi kalau kata jumpa dengan orang mati secara waktu jaga, jumpa dengan Nabi dalam keadaan jaga, itu tak betul, tak ada asah. Tapi kalau jumpa dengan Rasulullah dengan Nabi ke dalam mimpi, itu munasabah berlaku. Dan kalau orang mimpi jumpa Nabi, itu adalah Nabi yang sebenar. Kalau betul-betul dia mimpi jumpa Nabi, sebab syaitan tak boleh ngopo jadi Nabi. Nabi royak dah. Kalau orang tu mimpi jumpa aku ada tanda, ataupun kadang-kadang dia royak dalam mimpi aku ni Rasulullah. Kadang-kadang orang tu royak dalam mimpi ni Rasulullah. Itu sungguh Nabi kata, sebab syaitan ni tak boleh ngopo. Dia tak boleh ngopo rupa Nabi.
Dia boleh ngumpul rupa hamba, rupa tuan-tuan boleh ngumpul, tapi nak ngumpul rupa Nabi tu tak benar. Syaitan. Jadi kalau mimpi jumpa Nabi tu mimpi yang betul lah. Mimpi yang ya betul. Baik, waktu nak ya balik semua cerita. Jadi mereka ni bergembira dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala dan merasa gembira pula dengan sahabat-sahabat mereka yang belum lagi sampai bertemu dengan mereka dengan ucapan alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang berjuang pada jalan Allah ni, dia tidak ada rasa takut dalam hati dia dan dia tidak merasa duka cita. Orang yang benar-benar pergi dengan Tuhan, sama ada dia berjihad, perang ataupun dia hidup biasa ni pun, dia tak ada keluh kesah dalam hidup ni. Walaupun ada kadang-kadang rusing, bimbang perasaan kita manusia, tapi dia tidak menyebabkan putus asa. Sebab dia tahu semua yang berlaku atas dunia ni kehendak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun benda tu buruk pada pandangan kita, tetapi di sebalik tu ada rahmat yang kita tidak tahu. Yang kita tak tahu. Jadi orang ni bila dia pergi situ, dia akan jadi tabuh dan tenang berhadapan dengan cobaan kehidupan ni. Seterusnya ayat 171 disebut yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bergembira dengan balasan nikmat dari Allah dan limpah kurnianya, dan ingatlah bahawa Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang beriman. Jadi orang yang mati syahid ni gembira di akhirat, merasa gembira dengan nikmat dan juga kelebihan hak Tuhan bagi, hak tadilah hak kita sebut tadi. Tuhan tunjuk atas dunia lagi orang mati syahid ni, sebab tu dia tak payah mandi jenazah dia ni, tanah dengan darah-darah, tanah dengan cemar gitu ya, dengan debu, dengan gapo, tak payah mandi, tak payah kafan, semaya-semaya jenazah terus sipeh dalam kubur. Ini penghormatan Tuhan bui kepada orang yang mati syahid. Sebab darah tu akan jadi saksi di hadapan Allah SWT. Darah bekas luka dia, tikemeh musuh, dia tubik darah ni kerana agama, maka hak ni menjadi saksi dia di hadapan Tuhan. Dan darah dia yang kita pada zahirnya nampak cemar, tubuh orang mati syahid ni harumnya umpama kasturi pada sisi Allah Subhanahu wa taala, wanginya umpama kasturi. Ni istimewa Tuhan beri atas dunia lagi kepada orang yang mati syahid. Dan lepas tu tubuh dia ni pun tidak rusak tubuh dia, walaupun di tanah, tapi biasanya orang mati syahid ni tubuh dia tidak punah. Dia tidak kata jadi hancur tinggal tulen dok. Bukan kata segar molek pun kita hidup dok, tapi dia tidak hancur lebu seperti mana mayat yang biasa. Mayat biasa ni, mayat kita biasa ni kalau mati kat hancur tinggal tulen lah. Tinggal tulen. Tapi orang yang mati syahid, orang yang hafal Quran, antaranya orang ni Tuhan sipeh jenak apa ni tubuh badan dia di dalam kubur tu, dia tidak hancur supaya jenazah orang lain, pemayat orang lain. Ini antara keistimewaan, kelebihan yang Tuhan beri kepada orang-orang yang mati syahid. Dan seterusnya dia kata, dan Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang beriman. Iaitu siapa dia? Orang yang beriman ni yang Tuhan tidak menghilangkan pahalanya, maksudnya Tuhan akan bui pahala tu esok di akhirat. Bila dia mati esok, Tuhan tak akan lupa. Iaitulah allazina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Iaitu orang-orang yang menjunjung perintah Allah dan Rasulnya supaya keluar menentang musuh yang menceroboh sesudah mereka mendapat luka tercedera di medan perang Uhud. Untuk orang-orang yang telah berbuat baik di antara mereka dan yang bertakwa ada balasan yang amat besar. Peristiwa di balik ayat ni ialah bila berlaku perang Uhud, bila tentera Islam kalah, orang kata Nabi sudah mati. Pada waktu itu Muawiyah, Abu Sufyan yang menjadi ketua, kumpul orang dia ni untuk balik. Jadi kita tinggallah pokok ni kalah kalau dia kata. Tapi bila balik tu Abu Sufyan beroyak, bila nak balik dia sebut orang Islam ni, hak ni balasan hak dulu waktu kami kalah di Badar. Hak ni balas dendam kami. Dan kita akan jumpa pula tahun depan. Berjanji.
Kita akan jumpa pula tahun depan di satu tempat yang bernama Suku Badrin. Kalau kita baca dalam kitab tafsir itu, satu tempat yang bernama Suku Badrin, kedai ataupun pasar Badar. Dia kata tahun depan kita jumpa pula. Muawiyah Abu Sufyan ni buya marah. Jadi bila mari tahun hadapan tu, lepas pada tu orang Islam ni nego di tempat tu, orang duk nego. Jadi Muawiyah ni pakak ke popok dia ni nak mari serai balik. Geger pada waktu tu di Madinah. Lalu Nabi panggil semula orang Islam ni, panggil semula pergi perang. Dan pada waktu tu orang Islam ni walaupun kalah dah di Uhud, tapi mereka semangat tinggi, tubik juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beripun semula, pergi semula nak berdepan dengan tentera Quraisy. Jadi bila Muawiyah Abu Sufyan ni dengar orang Islam ni mari semula dengan semangatnya, walaupun baru kalah yang perang tu, dia pun tak berani. Jadi tak berani. Dia siap dah masuk ke dia, tapi bila dia bunyi berita tu siapa, tak berani dia. Akhir undur balik semula ke Mekah. Dan selamatlah orang-orang Islam yang pada asalnya nak diserang tu. Jadi orang-orang ni lah hak Tuhan sebut dalam ayat 172 ni, alladzina istajabuna lillahi war rasul. Mereka yang menyahut seruan Allah dan seruan Rasulnya untuk pergi perang semula. Walaupun baru kalah saja, luka pun tak siap molek lagi, perik pun ada lagi, tetapi bila Nabi panggil sanggup pergi perang semula. Dan orang ni Tuhan kata innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Tuhan tak akan lupa ataupun tidak akan menghilangkan pahala kepada orang-orang yang beriman, iaitu orang yang sanggup keluar menentang musuh walaupun selepas kalah dalam peperangan Uhud. Seterusnya dia kata alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka juga ialah yang diberitahu oleh orang-orang kepada mereka bahawa kaum kafir musyrik telah mengumpulkan tentera untuk memerangi kamu. Oleh itu hendaklah kamu gerun kepadanya. Maka berita itu makin menambahkan iman mereka. Lalu mereka berkata, cukuplah Allah untuk menolong kami, dan Dia sebaik-baik pengurus yang terserah kepadanya segala urusan kami. Jadi ada orang Abu Sufyan ni orang gi royak orang Islam nak setakut tebing lah. Dia kata buat tu beri ramah tu, mu baru yang kalah perang, mu nak pergi perang pula teruk buat mu ni, baru yang mu kalah mati ramah mana apa ni. Dia mari royak nak setakut, nak suruh orang Islam ni takut. Orang mayatan ni dalam sejarah nama Naim bin Mas'ud Al-Ashja'i. Lepas ni dia ni masuk Islam satu lepas pada tu, tapi dia ni dihantar oleh musyriki Mekah untuk menimbulkan ketakutan. Dia pergi royak situ, pergi royak sini, pergi bisik situ, bisik sini, sehingga geger. Cerita tu jadi geger bahawa tentera musyriki beribu ramai ni nak serang orang Islam, nak suruh takut. Tapi orang ni tak takut, rupa je tak takut, rupa ni tak takut, menjadi semakin berani. Ni Tuhan kata ni, berita itu makin menambahkan iman mereka. Lalu mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah ucapan dia. Bunyi kata orang ramai nak mari serang, maka tubik berkata hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami, dan Dia adalah sebaik-baik pengurus. Dan inilah ucapan kita orang beriman bila kita berhadapan dengan ancaman musuh. Ulama ajar kita perbanyakkanlah perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil bila kita berhadapan dengan ancaman, bila kita rasa takut, bila kita rasa bimbang dengan orang nak buat khianat kita, ataupun kita menghadapi musibah dalam kehidupan kita. Maka berdasarkan ayat ni, kata ulama, perbanyakkanlah kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. InsyaAllah Tuhan akan lindungi kita daripada benda-benda yang kita bimbang. Ada ulama kata baca sekurang-kurangnya 70 kali. Bila kita mari kasih, yalah kadang-kadang orang kata orang nak faham tu, ataupun orang nak khianat kamu, ataupun kita berdepan dengan musibah, masalah dalam hidup, maka kata ulama bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil ni sebanyak-banyak yang boleh. Sebanyak-banyak yang boleh. Sekurang-kurangnya kata ulama 70 kali. 70 kali baca semua, insya-Allah Tuhan lindungi kita.
Dan kalau kita nak pergi sikit lagi, dalam satu hadis Nabi sebut, Nabi ajar lah, kalau boleh kita ni baca pagi petang, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ni ada dalam akhir surah At-Taubah. Ayat dia bermula dengan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ada dalam hadis Nabi ajar kita suruh baca 7 kali pagi, 7 kali petang. Ada ulama suruh baca ayat tu berhabis, start dengan laqad ja'akum, baca 7 kali pagi, baca 7 kali petang. Tapi dalam hadis tu Nabi kata cukup dengan kita ambil hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca pagi, baca petang 7 kali. InsyaAllah dalam hadis tu Nabi kata kafahullahu ma ahammahu min amrid dunia wal akhirah. Siapa-siapa yang amal ni 7 kali pagi, 7 kali petang, kafahullahu ma ahammahu, Allah akan mencukupkan baginya segala benda yang merusingkan dia. Min amrid dunia wal akhirah, daripada urusan dunia, urusan akhirat. Tuhan jaga belakang dia. Itu dalam hadis yang sahih. Kalau kita boleh tengok tu, kalau nak amal lah, kalau kita nak amal. Dan orang-orang dulu, ada orang kata lagu mana orang dulu, ada setengah orang boleh panjang umur, ada setengah orang boleh tahu nak mati. Antaranya amalan tu dia baca ayat ni lah, laqad ja'akum ni 7 kali, 7 kali setiap kali lepas mayat. Tu lain pula amalan dia. Ni orang tua-tua lah, tok alim. Orang alim biasa dia baca 7 kali ni setiap semaya 5 waktu. Baca laqad ja'akum rasulun min, siapa habis. Orang yang kata dalam kitab, siapa-siapa yang amal ni sama-sama, dia baca 7 kali setiap semaya 5 waktu, kalau dia siapa masa dia nak mati, dia tak boleh baca. Dia jadi tak boleh baca, dia tak ingat. Dia tukar ayat ataupun dia tak boleh sudut. Itu tanda siapa masa. Siapa masa dia ni akan mati. Sebab tu ada kata lagu mana ada orang dia tahu dia nak mati, boleh jadi dia amal ni. Siapa masa dia nak baca. Dalam satu kitab sebut ada seorang amal yang muda lagi siapa tua. Siapa umur dia ni dekat 100 tahun. Lalu dia mimpi. Dia mimpi, dalam mimpi tu melekat ke siapa tanya dia, lama mana lagi mu nak lari ni? Mu nak lari daripada mati. Sebab mu dah baca ayat ni semua, aku nak mari ambil nyawa pun tak boleh. Lalu esok dia pun berhenti baca, tak baca. Matilah hari tu, takdir dia mati. Takdir mati. Ni dalam kitab lah cerita semua tentang kelebihan-kelebihan ayat-ayat ni. Kalau kita yakin, kita amal lah. Tapi yang pentingnya sebab Nabi ajar untuk melindungi diri kita, keluarga kita ni, ayat akhir surah At-Taubah kita boleh tengok. Hatu hasbiyallah ni hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik. Kenapa disebut bagus ni? Sebab dalam ayat 174 ni Tuhan janji nah, orang yang mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, Tuhan kata fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Setelah pergi mengejar musuh, mereka kembali dengan mendapat nikmat dan limpah kurnia dari Allah. Mereka tidak disentuh oleh suatu bencana pun, serta mereka pula menurut keredaan Allah. Dan ingatlah Allah mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Jadi orang Islam ni bila dia berdepan dengan suasana yang genting seperti itu, orang kata orang mari nak serah dia ramai, dia tidak peduli dan dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Natijah dia ialah mereka diberikan kemenangan, iaitu musuh lari, tak ada perang lagi lari dah. Jadi dia balik dengan kejayaan yang besar dan tidak ditipu sebagai kecelakaan. Ini Tuhan kata wallahu zu fadlin azim, Allah mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Wala yahzu innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin.
Sesungguhnya pembawa berita yang demikian itu ialah syaitan yang bertujuan menakut-nakutkan kamu terhadap pengikut-pengikutnya, iaitulah kaum kafir musyrik. Oleh itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, iaitu Allah. Jangan cuaikan perintahku jika betul kamu orang-orang yang beriman. Jadi orang yang mari duk royak musuh ni kuat, nak mari serang orang Islam, hak ni kerja setan. Kata Quran ni, itu kerja setan. Nak menakut-nakutkan orang beriman. Orang beriman ni dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut bila menegakkan kebenaran agama. Dia berani berhadapan dengan risiko kerana dia tahu bahawa Allah akan membela orang-orang yang beriman. Ini pengajaran yang ada dalam Quran ni, yang kita orang Islam kena rasa yakin semua dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kita kena yakin dengan janji Tuhan dan yakin dengan pertolongan Allah. Walaupun musuh boleh jadi hebat lagu mana pun, tapi kuasa ni kuasa Allah, kuasa Allah. Badas jatuh canggih lagu mana pun, kalau Tuhan kata tak jadi, tak jadilah. Supaya kita tengok ni lah peristiwa MH370 ni. Ini contoh yang paling jelas bagaimana teknologi, sains dan teknologi ni tak boleh nak selesai masalah. Tak boleh nak selesai. Kesel tak boleh cari, tak boleh habitat. Waktu akhirnya waktu bit teropong bulu. Tak ada arah dah tu. Tak ada rendahnya wakaf satu dah. Baiklah ambil teropong bulu dengan bubu-bubu. Lepas ni kita pakai wagi belak pula. Cari belak tu pergi pasar di Epok. Ya, pasal ilmu manusia ni habis dah. Ilmu biasa manusia, sains dan teknologi habis dah. Orang tu royak teori ni tak boleh nak, tak ada jawapan ya. Hari ni hari yang ke-8 dah. Masuk ke-8. Tak tahu ke apa satu. Tak tahu ke satu. Nak royak pun tak boleh. Nak royak tak boleh. Nak royak habis dah lah ikhtiar kita manusia. Ikhtiar kita manusia ni habis. Sebab itulah orang beriman kena berkata banyak dengan Tuhan. Tengok kita berdepan dengan kemarah. Nak buat pebenih yang awal, tak turun hujan. Buat goto-goto ni tak jadi. Akhir semaya istisqa. Itulah akhir usaha kita. Alhamdulillah bila orang tu semaya, orang semaya, sehari dua ni hujan balik. Tu hewi, hujan dah. Dengan kemarah cing-cing tu tiba-tiba boleh hujan. Inilah kerja Tuhan. Kerja Tuhan tu. Berkat pakak-pakak semaya istisqa berlaku. Minta doa, orang situ doa, orang sini doa, pakak doa. Kita tak semaya pun tupai orang doa, tak apa dah. Agak kita malah tak apalah kita tupai. Tapi nak ayat bila manusia akak tangan ke Tuhan dalam benda yang manusia tak boleh buat, Tuhan akan tunjuk kuasa dia. Kalau ni pun kalau kita tak boleh hakal, kita tak boleh pergi dah, sains teknologi tak boleh pergi, serah kepada Allah SWT. Sebab tu kena banyak doa, banyak semaya ajak pada Tuhan. Pasal kita tak tahu apa nak jadi. Kalau orang tanya hamba duk mana, hamba kata susuk katu. Susuk katu, sebab tu tak jumpa cari. Kalau bagi satu tak susuknya jumpa. Tok gorah yang jawab, tapi jawab sebenar kita pun tak tahu. Nak ayat lemahnya kita manusia. Tu ya nak ayat Tuhan nak tunjuk kuasa dia. Dan sampai masa aku boleh buat belaka. Duk depan mata tak nampak. Kalau dia aku tutup pandangnya, tutup ni nak ayat ni. Jadi sebab itulah dalam hidup ni orang beriman dia tak boleh tinggal Tuhan. Ikhtiar kena ada, bukan kata tak ada ikhtiar. Orang yang akak teropong, akak bubu tu ikhtiar juga cara dia. Nak kata salah benar pun tak kata juga, cuma pelik jelah kita tengok tu jelah. Tapi nak kata salah pun muka ali ngaji dia lagu tu. Dia ngaji lagu tu, boleh jadi dia belajar dengan Piramli. Kita pun tak tahu dah. Muka Piramli tunjuk dah mula kan. Jadi kita nak kata guana dah. Nak kata guana, nak kata tak betul dengan agama pun tak berani juga, kecuali kalau etikad dia salah dalam hati kita tahu. Tapi hak zahir tu nak kata salah dengan agama tidak kena salah juga. Kita nak kata salah, cuma hak dalam hati tak tahu. Kalau etikad salah, salah lah. Walaupun perbuatan itu betul pun, kalau etikad salah jadi salah. Tu dia duduk situ, duduk atas etikad, duduk atas etikad. Keyakinan dia lagu mana? Kalau keyakinan dia salah, walaupun benda betul pun salah. Orang baca Quran, beramal ayat Quran pun, tapi kalau etikad tak betul, tak jadi juga amalan dia. Tuhan tak terima juga, walaupun dia amal ayat Quran betul benar. Dia lagu tu ya benar ni banyak duduk dengan
hati. Orang Melayu kata iktikad kita lagu mana. Kalau iktikad kita kena dengan agama, walaupun perbuatan tu nampak pelik, tapi tak ada jadi masalah apa. Tak jadi masalah apa. Tapi kalau iktikad tu tak kena, tak boleh lah. Supaya kita buat air tawar ni, kalau kita tengok zahir, apa dia tak ada dengan tawar ni. Tapi kadang-kadang orang nyakit pelik-pelik boleh siang air tawar. Kita fikir air tawar ni ada ke dia? Ambil air lago, ambil air baik. Gapo dia kalau tengok zahir? Kalau air Zamzam tu tentu dah menggah barang hak Tuhan tamari koh nah. Tapi kalau air baik, air lago, gapo dia ada? Dalam tu pada zahir mata kasar. Tapi bila orang yang soleh baca doa, baca ayat, siuk dalam air tu boleh jadi penawar. Siapa orang hak nak beranak payah pun boleh beranak dengan mudah. Orang sakit boleh siap. Orang tak khabar boleh jadi jaga dengan air tawar tu. Ini kuasa Allah SWT. Tapi kita nak iktikad kita duduk mana? Atau penting situlah iktikad. Kalau iktikad kita duduk gata tahai itu, rusaklah kita. Tapi kalau iktikad kita ni kehendak Tuhan, orang yang berikhtiar baca ayat, baca doa, ikhtiar dengan harapan Tuhan terima ikhtiar ni. Jadi betul lah iktikad. Tapi kalau iktikad tu salah, makan obat pun tak boleh. Kalau makan obat, iktikad dah tahu obat, muju aku makan obat, tidak tak siap. Tak betul dah dari segi akidahnya. Bukan kerana obat, kesembuhan ni kerana Tuhan. Obat mahal lagu mana pun, kalau Tuhan tak izin tak siap. Doktor spesialis lagu mana pun, kalau Tuhan tak izin tak siap. Tu kita kena duduk situ faham. Cuma kita pergi jumpa doktor, makan obat, itu ikhtiar kita sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan suruh berikhtiar. Lapar mun kita makan. Mun jangan duk cokoh ka doa suruh kenyang. Tu bukan bahasa dia tu. Dago air bakal duk dia minta doa Tuhan wilayah dago. Bukan pesen dia. Tuhan ni buat ni ada kaedah. Tapi semuanya mari daripada Allah. Mari daripada Tuhan belaka. Sebab tu kita tengok kadang-kadang pergi jumpa doktor pakar, tak siap. Orang lain siap, dia tak siap. Pasal izin Tuhan tak siapa. Orang lagi berobat boleh-boleh ada siap. Mari dia tak siap. Nyakit serupa. Doktor tolong, obat tolong makan. Situ ya bagi benar halus ya. Tapi kalau tak kena air bulat jadi penuh itu. Sebab tu bila kita makan obat apa beringat. Sebab itulah paling kurang baca bismillahirrahmanirrahim. Ingat ni hak Tuhan berlaku. Kalau boleh baca doa lagi molek hak Nabi ajar banyak dalam hadis. Barulah kita ikat ikhtiar kita ni dengan kuasa Tuhan. Tapi kalau kita buat bodoh dengan lagu tu, aduh ayat kau muju aku jumpa doktor ni. Muju lah kau tidak kak. Sudah. Lari dah tu kita tu lari dah. Orang kata lari stesen lah tu. Tu aku kena ingat molek. Benda tu kecil ya. Tapi itulah orang yang menjadi penuh akidahnya dengan benda-benda halus lagu tu. Tapi hamba tidak kata nak belo hak bawa bubu wahnya tu dok tu. Lama kata ustaz duk lik tu bomo ko. Tidak duk lagu tu nak suruh kita faham hakikat. Kita nak kata salah 100% hak dia buat salah gaponya. Kalau kita nak kata salah, pergi wahnya beli apa je, moga kaedah dia mengaji. Lagu tu boleh jadi tu dia ajar lagu tu. Cuma bubu tu tak pernah sabar sikit, tak muak nak buka terbel. Tu yang benda dia nya. Jadi benda-benda lagu tu kena nak komen pun kena cermat. Nak sokong, nak kena cermat belaka. Bukan kata betul belaka dok dia buat. Bukan nak kata salah belaka pun tak boleh kata juga, kecuali kalau baca dia pelik, kau panggil jing panggil, tu cerita lain dah lah. Apa cerita pun meli hey mamang putih, mamang kuning, mamang tu penuh dah kidah tu. Tapi nyawa belakang boleh mama hijau, mama hijau boleh kira sikit bunyi hijau. Ni mama biru, mama apa ni masalah dah sikitnya. Dari waktu tu memang barang tu boleh penuh. Akidah kalau dia main lagu tu jing tanuh jing tak leh dalam Islam tu kita mitok dengan makhluk yang bukan kuasa dia. Tu baik kita tinggal dulu tu.
Baik, sambung ayat ni. Seterusnya dalam ayat seterusnya Tuhan kata wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri innahum lan yadurrullaha syai'a yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah wa lahum azabun azim. Dan janganlah engkau wahai Muhammad berduka cita disebabkan orang-orang yang segera tercebur ke dalam kekufuran, kerana sesungguhnya mereka tidak sekali-kali akan dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah menetapkan tidak memberikan kepada mereka balasan baik, iaitulah syurga pada hari akhirat kelak, dan mereka pula beroleh azab seksa yang amat besar. Jadi Tuhan pesan kalau Nabi ni berhadapan dengan khenuh orang kafir, orang yang menentang dakwah ni, Tuhan kata mu tak usah bimbang lah Muhammad, tak usah pusing, tak usah duka cita. Walaupun demo ni terai-terai menentang Islam, menolak kebenaran, tapi demo ni tak boleh buat apa-apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ani kalau dalam kita ngaji ilmu tafsir dia panggil tasliyah. Tuhan nak berobat hati Nabi. Dan kita dalam dakwah pula gitu juga. Kerja kita ni jeroyak. Jeroyak ajak orang kepada benda molek. Orang terima tak terima bukan masalah kita. Kita jeroyak aja. Ikhtiar royak dengan macam-macam cara, nasihat orang dengan macam-macam kaedah, itu usaha kita. Tapi kalau orang tak boleh terima, tak boleh dengar, kita tak boleh kata apa. Sebab ini Tuhan menentu. Pok saudara Nabi sendiri tak masuk Islam. Nabi tu kat Abi Tar nak suruh pok saudara dia Abu Talib masuk Islam. Kawan tu nak mati pun dia pergi bisik lagi di lengo, suruh mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi kawan tu mati kan dalam keadaan kufur, mati kafir. Pok saudara Nabi sendiri tak boleh nak buat. Pasal hak ni hidayah ni hak Tuhan. Kita manusia hamba Tuhan ni tugas kita jeroyak, jus sapa kepada masyarakat. Hak ni tak kena, hak ni betul, hak ni kena buat, kita orang Islam, hak ni kena tinggal, tu yang kita boleh. Tapi orang nak dengar, orang tak dengar, bukan kerja kita. Bukan kerja kita, itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Tuhan izin, terbuka hati dia. Kalau Tuhan tak izin, ada supaya setengah orang kat di rumah tepi masjid ya, tapi tak jumpa masjid. Nak ayat kuat lah, Tuhan tak gerak hati dia. Orang duduk jauh pada masjid siapa? Subuh siapa? Ngorek siapa? Tapi orang duduk sebelah masjid tak siapa. Tak siapa. Pasal masalah ni tak terbuka, hati tak terbuka. Hati tak terbuka. Kita nak kuat lah. Ikhtiar kita ni beroyak ya. Patut Tuhan lah buka hati tu. Hal ni hal penting untuk kita faham. Jadi bila kita faham hakikat tu, kita tidak akan rasa sekuk, tidak akan rasa tertekan. Hal ni Tuhan kata fala yahzunka wala yahzunka, janganlah kau berduka cita wahai Muhammad dengan perangai, dengan khenuh orang kafir. Walaupun kadang-kadang perasaan kita tak sedap juga tengok, tapi Tuhan kata tak sedu bimbang lah. Tamu dia tak boleh buat apa-apa kat aku. Lepas tu aku janji dah orang lagu ni sesok. Hari ni tak apalah orang menentang Islam, orang yang tak terima orang Muslim ni buat perangai macam-macam. Orang kafir tak tamunya, buat khianat kat orang Islam, bunuh orang Islam. Hari ni tak apa, tapi esok nu berat lagi, lebih daripada hak dia buat pada hari ni. Tu hak Tuhan nak ayat dalam ayat ni. Lepas pada tu dia kata innal ladzina ishtarawul kufra bil iman lan yadurrullaha syai'a wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang memilih kufur dengan meninggalkan iman, tidak sekali-kali mereka akan dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan mereka pula beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Jadi tu ayat tadi tak usah bimbang. Lepas tu yang kedua ni, orang kafir ni tidak akan memberi mudarat kepada Tuhan, dan Tuhan akan beri azab yang pedih. 2 kali Tuhan ulang dalam ayat 170 ni, walahum azabun azim, mereka beroleh azab seksa yang amat besar. Ayat 177 ni Tuhan kata walahum azabun alim, mereka beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Hak tadi azab yang besar, hak ni azab yang pedih. Pedih, nusuk habis bukan lipas toleh apa ke mana lah maksud dia ni. 2 Tuhan tindak ni dalam ayat 170 ni 177 sebagai suatu amaran keras kepada orang-orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Tuhan kata wala yahsabanna allazina kafaru
annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma walahum adzabum muhin. Dan jangan sekali-kali orang kafir menyangka bahawa kami membiarkan mereka hidup lama itu baik bagi diri mereka, kerana sesungguhnya kami membiarkan mereka hanyalah supaya mereka bertambah dosa di dunia ini, dan mereka pula beroleh azab seksa yang menghinakan di akhirat kelak. Jadi orang yang kafir kepada Allah ni jangan dia rasa sedap bila Tuhan dia ni hidup lama dengan nikmat, dengan gapo. Ni supalah orang yang buat maksiat atas dunia ni, jangan dia rasa sedap, dia segar, dia panjang umur. Orang hak juru, hak pergi masjid tak ada umur 50 60 tak ke penyakit habis. Kecil mani gauk darah tinggi. Dia hak dia buat maksiat, hak tak semaya be, segar dega molek. Segar dega, jangan dia rasa sedap. Sebab tu hewi luar tu kepada orang yang tak juruh ni, orang kafir dan orang tak juruh ni, ialah Tuhan nak tambah lagi dosa supaya kita cuk munglah lah lah apa kita dengan anak kita kan lah siapa masuk belum atas belakang Allah pergi lah, pergi mana pergi lah besok kan kita dengan anak kan pergi lah, pergi dah betul sangat pergi tapi siap balik juga belok belakangnya tibanya dia cuk tu pasal nak bui berat. Jadi Tuhan cuk kepada orang yang kufur ni, orang yang tak juru di atas dunia. Sebab tu jangan rasa sedap bila kita buat dosa. Tuhan tak hukum kita, Tuhan tidak balas dosa kita. Jangan kita rasa sedap, sebab kemungkinan besar Tuhan nak cuk kita. Cuk kat lepas tu dia bui-bui hak berat, pakai tak bang lalu supaya lepas naik. Bila lepas naik tinggi tu dia nak senjah turun. Bila duduk tinggi senjah turun tu jatuh sedap lah. Belipak sirak lah jatuhnya. Tu kena faham situ. Sebab ada banyak orang tak faham. Sebab tu dia agak dengan dosa dia. Aku semaya betul lekat masjid pun tak pergi, orang ngajar tak dengar, segar molek-molek tak sakitnya, tak ada sakit tak rajin, tak rajin sakit gigi pun tak rajin. Tu kalau pergi balasah tu kat gauk lah, puasi lah, macam-macam dia duk kata. Jangan sedap. Kita yang sedap pasal kita tidak tahu gapo hak Tuhan cedek tu. Ni kalau berasa ayat ni Tuhan cedek berat sesa. Innama numli lahum, aku pelewak demo ni wi panjang umur liyazdadu isma, supaya dosa tu kau banyak. Bila dosa kau banyak, kau sedap aku buat. Apa kita cuak anak tepi lagi. Kau banyak dia buat perangai, kau sedap kita tibeh. Kita tibeh siapa patuh hotel dak. Hancur hotel pasal tak dengar kata. Tu masuk dia situ. Maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib wa ma kana Allahu liyutli'akum alal ghaib walakin Allah yastabi min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Allah tidak sekali-kali akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan yang kamu ada sekarang, bercampur aduk mukmin dan munafik. Bahkan dia tetap menguji kamu sehingga dia memisahkan yang buruk, itulah munafik, daripada yang baik yang beriman. Dan Allah tidak sekali-kali akan memperlihatkan kepada kamu perkara-perkara yang gaib. Akan tetapi Allah memilih dari rasul-rasulnya sesiapa yang dikenakinya untuk memperlihatkan kepadanya perkara-perkara yang gaib itu. Oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan jika kamu beriman dan bertakwa maka kamu akan beroleh pahala yang besar. Jadi Tuhan kata aku tidak akan elok lama tetamu di Madinah pada waktu itulah. Orang munafik dengan orang Islam duduk campur aduk, siapa jadi masalah di Madinah. Akan siapa masuk Tuhan akan sisih orang-orang munafik. Dan memang dalam sejarah akhirnya orang munafik ni sore tak ada, mati, terbunuh, macam-macam lah peristiwa kalau kita baca tu, sehingga akhirnya bersih. Madinah ni tak ada lagi orang munafik, bersih. Kau masuk Islam pun ramai dah, lepas tu akhir tak ada. Tuhan buat sikit-sikit tu kan buat supaya kita buat atok dalam berah tapi siapa tak ada atok. Tuhan tak akan biar lah gitu. Dan Tuhan akan membantu rasul dia. Tuhan akan membantu rasul dia dengan cara-cara yang dia pilih sendiri. Nabi ni dia banyak tahu benda-benda yang manusia kita tak tahu. Cuma kan banyak benda tu dia tidak royak. Dia tidak royak. Sebab tu Nabi pernah sebut dalam hadis, dia kata kalau kamu tahu seperti mana aku tahu, tentu kamu akan banyak menangis daripada ketawa. Tu
Tu Nabi kata, kalau mu tahu hak aku tahu, lastaksartum. Kamu akan banyak teriuk. Kamu akan banyak teriuk daripada suka. Kalau tahu hak Nabi tahu. Tapi Nabi tak oyak lah kita. Kalau tahu hak tu berkali, nak senyum pun tak si kita ni. Azab neraka. Sebab kadang ada satu peristiwa, satu hadis disebut bagaimana Tuhan tunjuk syurga neraka ni ke Nabi. Tunjuk depan. Tuhan buka pandangnya Nabi, boleh nampak syurga, boleh nampak neraka. Dengan mata kasar Tuhan bui kepada Nabi ni. Sebab itulah Nabi ni kadang-kadang dalam sirah disebut kadang dia senyap tak kecek, berubah muka. Pasal masa tu Tuhan tunjuk azab dalam neraka. Dan kadang-kadang dia duduk sore senyum cerah muka. Masa tu Tuhan tunjuk apa nikmat dalam syurga. Jadi hak ni dia tidak cerita sosok kepada kita umat dia. Kalau dia cerita, tu Nabi kata, tentulah kamu akan banyak teriuk daripada suka. Nak suka pun tak sih berkali. Kalau boleh nampak. Kalau boleh nampak. Hak tu hak penting pada kita. Tapi Tuhan tunjukkan Nabi lah. Tuhan tak si Nabi tak tunjuk kita, boleh jadi nak ujian, nak beri ujian kepada kita. Nak beri ujian kepada kita supaya kita beringat semua. Kalau tidak tak suka kita ni tak nak tengok TV, nak tengok bola ni. Kalau Tuhan tunjuk cakung syurga neraka tu, berkali tak duduk di rumah, duduk atas masjid semua. Tak ada orang yang nak pergi kedai, nak gapo berkali lah. Dengan Tuhan sengaja buat lagu tu pasal nak suruh kita ni boleh hidup. Sebab tu lupa tu pun kata ulama, Tuhan buat kita ni tak ingat. Kau ni ada benda tak ingat pasal kalau kita ingat belakang, tak boleh jalan kita. Hak daripada zaman budak pakai hari ni ingat belakang nak ke mana? Serabut. Dia jadi serabut. Kalau dia ingat hak sedih tu kat duk tengah jalan. Kalau ingat hak suka sengih pun rela pula kata tengah jalan. Jadi sebab tu Tuhan buai. Banyak Tuhan buai. Dah kita start, kalau kita faham umur 55 tahun ni, 55 tahun hidup. Gapo benda kita tak lalu dalam hidup kita. Kalau waktu kita ingat sosok tak kerja buat kita. Orang umur 60 kau berat lagi, kau 70 kau berat lagi. Sebab tu Tuhan buai dengan lupa. Lupa ni salah satu nikmat Tuhan bui. Lupa tu lupa sebentar lah, jangan lupa tak tahu kau satu. Siapa rumah pun tak jumpa cari ni. Sebagai contohnya saya pun tak kenal tu, lupa orang lain tu, lupa tu teri. Ni maksudnya Tuhan buat sifat lupa tu ada nikmat. Jadi hari ni banyak benda Tuhan tak buka kepada kita manusia, ialah untuk rahmat kepada kita. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tuhan tunjuk. Nabi-nabi dengan Rasul ni Tuhan buka. Tapi yang paling penting dalam ayat ni Tuhan kata wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Sekira wa in tu'minu, dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan beroleh pahala yang besar. Itulah kunci dia. Kalau kita ni beriman, kita bertakwa, insya-Allah kita akan dapat ajrun azim, ganjaran yang besar pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti setakat tu, mudah-mudahan boleh memberi manfaat. Kita akan sambung kemudian ayat 180 ni sebab dia pergi perbincangan tentang isu lain pula. Jadi hamba berhenti situ dulu, takut tergantung perbincangan kita. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat kepada kita semua. Dan kerana kita janji dulu nak buka untuk soalan ni, hamba wiruan matalah. Ni ada dah soalan duk tunggu ni. Tapi tak ada sting. Soalan ni sedap juga ni. Dia kata setiap benda dijadikan Allah punya kelebihan tertentu. Apa pandangan ustaz penggunaan bubu dalam memohon petunjuk? Apakah ada cara yang dibolehkan? Macam sebut tadilah, ikhtiar manusia ni macam-macam. Walaupun kadang-kadang kita nampak pelik, tapi yang penting keyakinan kepada dia kita iktikad. Kalau iktikad kita tu betul, walaupun boleh jadi cara kita tu pelik, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Tapi kalau iktikad kita tak kena, walaupun cara tu betul, tak boleh. Tu situ yang asas dia. Sebab kita tak tahu amun nak ulah betul, apa tak tahu gapo dia. Ilmu dia mengaji dalam hati dia kita tak tahu. Tak tahu sebab ada setengah orang dia semaya, tapi semaya dia minta orang lain. Ada orang semaya, tapi semaya tu dia minta dengan jin dengan gapo.
Dia semaya ajak pun ramai-ramai, tapi lepas tu dia minta ngaga tu ngaga ni. Jadi tak kena walaupun zahirnya semaya. Supaya orang minta nombor ekor mai ajak. Ada orang mai ajak minta nombor ekor. Tak betul. Walaupun semaya. Ada ni bukan kata tak ada berlaku ni. Dia semaya ajak minta nombor ekor. Kau sedap lagi semaya ajak kubur. Semaya ajak kubur khamak ni. Nak minta nombor ekor. Hak tu tak betul walaupun semaya. Salah dari segi hukumnya. Dosa dah tu. Syirik. Tapi hak lain pada tu kalau pun mungkin perbuatan tu, tapi hamba tidak kata tidak nak khusyuk ni lah, moga kita tak tahu. Kita kena cek sesok gapo dia tujuan dia akak wahnya tu gapo niat dia bawa bubu tu gapo. Hak tu kita tak tahu belaka. Jadi hak tu kena jelas sesok. Tapi kalau benda tu melibatkan makhluk halus, melibatkan pemuja yang salah, maka memang petek lagi lah. Tak bolehnya. Tapi kita tak boleh nak tolak dengan mudah gitu. Sebab benda ni kita tak tahu. Kita tak tahu. Kena tahu dulu baru kita boleh keluar hukum. Cuma malu kok orang lah tu lah nak ayatnya, malu kok orang. Tu ya hak tu soh lah. Malu kok orang. Duduk atas jadah di epok paduk kayu. Duk kayu dak kau buat tu bagai pelik doh. Kalau buat senyap-senyap di rumah boleh kira. Buat senyap-senyap di rumah jangan tengok. Ni dia buat tengah epok tu. Allah kadi mujur tak terakak ketika tu. Kalau terakak ketika tu tak ada rada nak keset. Jadi orang tamu tak boleh kata lah. Lebih pada tu tak boleh kata. Sebab kita tak tahu pengajian dia apa dia pengajian dia. Sebab orang pengajian ni tidak serupa antara orang dengan orang. Sebab tu amo tak berani nak kata selalu. Amo kena tahu sesuatu. Doktor juga kena periksa sesuatu baru boleh royak penyakit. Tapi kalau jelas dia sebut baca dia tak comel, tu memang petai lagi. Supaya azimat lah. Azimat ni berapa khilaf ulama pakar azimat. Hak tak bolehnya azimat yang tidak ayat Quran. Kuno rajuh kuno apa tu jelas ulama tak boleh pakar. Tapi dalam bab ayat Quran lagu mana? Ni ada khilaf ulama. Khilaf tu apa? Sebab ulama hak beringat dia tak boleh pakar. Pasal dia takut kita jadi syirik. Bila kita pakai azimat, dia takut kita duk gatul dengan azimat. Hati kita tu jadi gatung. Muka kita pakai pinggir, kau lengir, kau tekuk kau. Jadi selagi ada azimat kita rasa sedap, kita rasa gagah. Tinggal ya, sudah. Banyak orang lagu tu tinggal tak lagi kena balik ambil. Jadi punuh dah dari segi akidah sebab pergantungnya kita kepada benda, bukan gantung dengan Tuhan. Itu yang ulama tak setuju tu kalau kita pakai azimat. Tapi kalau kita boleh jaga hak tu, tak apalah kita pakai. Ni dalam bab azimat bukan obat. Dia ada sejenis macam jenis ada kayu ni, memang Tuhan buat khasiat. Kayu kau gapo ada hak tu lain. Hak tu khasiat Tuhan buat dalam tu. Ni azimat, hak jenis azimat ayat Quran kau doa. Sebab tu majoriti ulama tak sewi pakai azimat. Bahkan benda hak kayu hak gapo tu pun seboleh-bolehnya tak usah pakai. Katanya amo tak suka sebab takut bunuh dak dalam kita. Kita jadi semabuk antara pergi dengan benda dengan Tuhan. Banyak orang lagu tu tinggal tak boleh undur balik tak boleh pergi kalau tak ada barang tu. Punuhlah kita duk gantung ke barang, kita tak gantung dengan Tuhan. Hak tu kena beringat nak bab gini halus. Sebab tamu tekir sangat tu sebab kita jadi bunuh banyak kan benda lagi ni. Kata benda molek. Kalau kita duduk belajar ilmu beramal, kata-kata orang ayat tu ayat Quran gapo. Ambil doa tapi hubungi tu dengan benda-benda hak tak molek. Iktikad guru tu sendiri. Jadi akhir jadi bunuh, bagi asal molek jadi bunuh. Tengok sebuah kisah Aurat Muhammadiyah arkai itulah. Ayat Quran belakang dia baca. Selawat ayat Quran tak ada benda-benda karut baca dia, tapi iktikad dia arkam tu dia jadi bunuh tu pasal iktikad dia. Benda dia baca amo cek sosok amo baca tak ada kamu satu ayat Quran selawat ayat Quran hok mari pada Quran tak ada salah sahabat, tapi hok bunuhnya keyakinan hati dia. Keyakinan tu jadi bunuh duk situ. Tu kalau benda lagu tu kena beringatnya. Kalau tak kena air boleh situ je jadi bunuh tu. Orang jadi bunuh.
Kalau hok baca karut koholah tak jadi. Tu sikit sekadar itulah. Nak kata sesat tu namanya tapak dia pula. Okay, baik, yang kedua ni tetap orang ngaji agama tapi masih lagi terlibat benda-benda tak molek, benda muka maksiat. Dia kadang-kadang gini, kadang-kadang dia kita tengok gini. Nak lari langsung daripada dosa, kita manusia, kita ambil dalam konteks umum. Kita manusia ni nak lari terus pada dosa tak boleh. Itu memang tak boleh. Sebab kita manusia ni lemah. Manusia kita ni lemah. Tolak pada Nabi seorang, kita manusia lemah. Ada salah, ada silap. Sebab itulah Tuhan dan Nabi ajar kita beristighfar. Ajar kita taubat. Pasal kita manusia ni tak boleh lari. Kita duk bertarung dengan nafsu kita, bertarung dengan godaan syaitan. Kadang-kadang kita ikhtiar dah beringat, kadang-kadang salah juga kita buat maksiat juga. Hal ni tak boleh lari. Tapi apa yang penting ialah kita bila kita buat silap, buat dosa, kita cepat-cepat minta ampun dengan Tuhan, nyesal dengan kesilapan kita dan berazam untuk tak buat lagi. Hal tu yang penting. Hal tak sih dalam Islam ni, bila kita buat dosa, kita berterusan dengan dosa, tak ada rasa nak minta ampun dengan Tuhan. Metor pula. Dalam satu hadis Nabi sebut, dia kata semua orang Islam ni khata'un. Setiap orang beriman ni buat salah. Tak ada orang boleh lari pada salah dan silap. Tapi Nabi kata wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang buat salah ni ialah orang yang bertaubat. Dia buat salah tapi dia minta ampun dengan Tuhan cepat. Hak tu hak paling penting sekali. Biar kita boleh duduk situ. Setiap kali kita buat silap, Allah kita teringat. Seperti dalam ayat Quran yang kita baca tu. Apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Orang ni lagi mana? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dara wal kazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Tu dia sebut. Orang yang bertakwa ni bukan dia tak buat salah. Tapi dia ni walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Tu antara ciri orang bertakwa. Orang bertakwa ni bukan kata tak ada dosa, bukan kata tak buat silap, tapi walladzina idza fa'alu fahishatan. Bila mereka buat suatu dosa, bahkan dosa besar sekalipun. Fahishah ni dalam tafsirannya ialah dosa besar. Boleh jadi zina, berjudi, bagi contohnya. Dia buat benda ni au zalamu anfusahum, ataupun dia buat dosa-dosa yang lain. Zakarullah, dia teringat lalu Tuhan. Lepas-lepas tu Allah nyesal tak sudah. Malu rasa dengan manusia, rasa hina depan Allah SWT, fastaghfaru li dzunubihim, lalu dia minta ampun dengan Tuhan. Inilah orang yang Tuhan nak ni. Tuhan suka orang lagu ni. Orang yang buat salah lepas tu cari Tuhan. Tapi jangan nganying, bukan nganying. Dia ikhtiar dah nak mengelak daripada dosa, tapi kelemahan kita manusia, sebab kita ni ada nafsu. Kelemahan kita nafsu lah. Syaitan ni dia niti atas nafsu. Tapi yang penting ampun, minta ampun. Dalam satu hadis Nabi sebut orang beriman ni, dia kata umpama dengan dosa ni, umpama dia tengok batu sah di atas bukit nak jatuh, nak tipu dia. Takutnya dia dengan dosa dia. Dia minta berlindung dengan Tuhan. Tu sifat orang beriman. Orang yang tak ada iman ni, dosa ni dia rasa polalak. Terbaik ingat pih dia tepi. Mari sini pih dia tepi. Mari sini pih dia tepi. Gerak-gerak dia ambil reset. Dia tak ada rasa gapo dengan dosa dia. Itu orang tidak beriman. Orang beriman ni dia ingat ke dosa dia ni supaya dia nampak batu nak golek jatuh atas kepala. Maknanya bukan dia tak buat salah, dia buat dosa, tapi ada perasaan menyesal dalam hati. Kita nak lari terus memang tak boleh pada dosa. Mustahil manusia ni tak buat salah. Sebab tu Tuhan ada pengasih dan penyayang sifat dia. Sifat pengasih, sifat penyayang dengan Tuhan. Pasal dia tahu Nabi tak ada dosa. Cuma kita manusia dosa tak serupa lah. Orang serupa kita ni banyak dosa dia. Orang jenis Halim dosa dia bukan serupa kita. Orang serupa Imam Syafi'i apa, semaya lewat dosa dah bagi dia. Semaya lewat ya kita main-main ya, semaya lewat tu. Tama-tama tengok ni ustaz kan. Lewatlah lu mai asal duk balik ke pusat. Main-main ya. Tak ada apa
orang supaya Imam Syafi'i semaya lewat tu tak boleh dah. Orang alim ni tak semaya Jumaat, dia anggap dosa dah. Bagi dia, kita tak semaya Jumaat tu. Orang kata lu kita baru. Kalau semaya Jumaat tu orang selalu pelik. No, tapi bagi orang soleh, tak semaya Jumaat tu dosa tu. Tak baca Quran sehari, dosa tu. Bagi dia. Tak bangun semaya tahajud, bagi dia kesalahan tu. Tak serupa. Antara satu orang dengan satu orang mengikut darjat. Tapi yang paling penting hak nak tekannya ialah jangan kita agah dengan dosa. Tuhan tak suka orang yang agah dengan dosa. Orang nak menunjuk. Tuhan susuk dah. Dia buat kerja tu orang tak nampak. Esok dia pergi buang kedai kopi. Hak ni lah hak Tuhan marah menang ni. Dia buat kerja tu malam-malam orang tak tahu. Dia buat apa, dia curi ke, dia mengitar ke, dia buat kena ke orang. Orang tak tahu dia buat lagi gelap. Esok dia pergi buang kedai kopi. Hak ni hak Tuhan marah benar. Hak Tuhan marah. Orang yang beragah, agah dengan dosa, orang ni siap. Jadi kita ni jaga, jangan kita jadi lagu tu. Apa pun berlaku zaman Nabi. Zaman Nabi dah tengok seorang sahabat. Nama apa? Hanzalah rasa. Dia ni bila duduk depan Nabi, dia kata seolah nampak syurga dengan neraka. Takutnya bukan main ke neraka, naknya ke syurga. Bila balik rumah main dengan anak, main dengan bini, gorang dengan bini, gorang dengan anak, hilang. Dia pergi jumpa Nabi, rusing lah, hamba ni munafik dah kau. Wahai Nabi, duduk depan Nabi, tanya Nabi ngajar tu kak macam nampak lah syurga neraka depan. Tanya balik rumah, gorang dengan anak, gorang dengan bini, hilang habis. Nabi kata biasalah Hanzalah. Biasalah Hanzalah. Itulah Tuhan buat kita manusianya. Bukan salah. Tanya kita duduk gurang anak bini, tak kira duduk berasa neraka lagi, cetung depan bini makan apa. Itulah. Jadi masa tu Nabi kata ahyanan. Ada tiko. Mu duduk depan aku, muka masa tu aku duduk beroyak. Mu kena lagu tu lah sifatmu. Dan kalau mu duduk nampak sok mata syurga neraka, mu tak boleh jalan. Nabi kata, pasal apa? Malaikat duduk tunggu salih tu jalan. Malaikat akan bersalih, habis bakal turun bersalih dengan mu. Tak berjalan makan mu dia tu. Tu Nabi ayat. Tu nak ayat kita manusia. Sahabat Nabi manusia biasa apa kita. Sebab tu mereka ni buat silap, buat apa. Pernah berlaku cerita seorang sahabat Nabi gila kat Retino. Gila tak gila kat Retino, dia menikah. Ngat Tino tu comel. Tak tahulah ke mana boleh menikah dengan dia. Salah ke mana tahu dia ni bodoh. Nikah, lepas nikah tu tak tahu lagu mana bercerai. Barirah, nama isteri dia tu Barirah ni bila cerai dia minta fasakh. Kata silap hamba dia ni dipaksa kahwin oleh ayah dia. Sebab orang ni juru walaupun rupa uduh, tapi dia tak puas hati. Dia pergi jumpa Nabi lagu mana ya Rasulullah. Nabi kata atasmu lah. Walaupun kamu kahwin, tapi kalau kamu tak suka, tak puas hati, kamu boleh minta fasakh. Dia minta fasakh dengan Nabi. Lalu Nabi bicara dengan kawan tu, cerai kat kawan ni, muka bini comel, bah tak ada perangai, Allah menyesal tak mudah. Mengonik tunggu tiap-tiap hari. Mengonik nampak kawan duk tunggu cokok depan rumah kawan tu tupik mengonik kat belakang duk gaya, marilah kelik baik ngamo, marilah kelik. Bukan setakat gaya, siapa teriuk berair mata-mata ni, air mata ni lebih pada cerita ustaz. Tu dalam hadis. Jadi isu di Madinah tu. Siapa seorang sahabat kata, dia kata mung kalau tengok kisah dia ni kat mung kata dia gila. Memang gila sungguh. Ngonik tunggu belakang kafe tu Barirah. Tok laki dia mula dia turun. Kamu tak ingat nama Said ke nama tok laki dia tu. Ngonik. Kafe tu pergi kedai kafe tu. Habis turun duk gaya, marilah balik kalik baik ngaku. Jadi geger di Madinah. Orang pakai kecek habis. Tu benar. Nak ayat sifat nak sahabat Nabi supaya kita mau ya. Cuma lebihnya iman dan amal soleh. Tapi perangai manusia tu ada siapa perekat tu. Tapi kalau sahabat Nabi pernah satu kali ayat terimalah balik tu laki mung tu siap ke dia. Tak say dah ya Rasulullah, padai dah dia kata. Jadi Nabi tak kata gapo. Tu nak ayat cerita. Benar-benar lagu ni nak ayat.
Jadi kita sebagai manusia ni memang hama nak baliknya di segi dosa, memang kita nak lari tak boleh. Minta dengan Tuhan, minta jauh daripada, jangan ada niat nak buat. Orang beriman ni dia tidak berniat, tidak meracai nak buat jahat. Tapi bila berlaku kesilapan, dia minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hak paling penting. Hak kita kata apa tu amalan kita, puasa, zakat kita tak terima, hak tu kalau kita jadi kau jahat. Sekali-sekala kita buat salah tu golik. Hak tanda tu yang tak terima ni, semaya puasa tapi perangai kau hudu. Perangai tu kau hudu. Hak tu hak tanda kita amalan kita tu yang tak terima. Mekah kita tak tahu, tapi masjid tak mari. Sebagai contohnya. Mulut tak boleh jaga. Mekah dia tak tahu. Umrah lah, haji lah, tapi masjid tak mari. Mulut huduh, maki sumpah orang, tu tanda tak berkesan ibadat dia. Tak berkesan ibadat dia. Tapi kalau kita sekali-sekala, waktu lumrah kita sebagai manusia, masalah ni tetap menikmati kelazatan sedap, tetap makan minum, tak suka puasa wajib ataupun sunat. Hadis sebenarnya kalau tak puasa memang tak boleh lah. Tapi kalau kita ni puasa wajib kita buat, puasa sunat yang kita tak buat, tidak jadi masalah pada kita, sebab nama lagi puasa sunat. Kalau tak boleh ni tak buat puasa wajib. Tapi puasa wajib ni pun kalau kita berlebihan waktu buka pun tak comel juga. Itu antara kelemahan kita orang Melayu. Kita ni bila buka berlebihan, nyogi beli air tu 10 jenis air. Air cendol, air beli belakang negeri, kalau boleh orang jual nak beli lagi. Boleh puasa ni bah balik tu kan tak habis tahu saja. Bah makan pula kena segelas air siapa mayat pelewah. Hak tu tak lehnya. Tak boleh. Masalah puasa kita tak boleh puasa sunat tu, waktu atas kita ya. Kalau kita boleh buat lagi comel, dia tak potong markah. Tu yang tidak potong markah dengan lagu tu. Dia tidak akan potong markah. Adapun di segi masalah bila kita mati kita ni sakit tak sakit, di atas mati kita. Kalau kita mati dalam iman, kita mati dengan comel, ruh keluar ni dengan mudah. Orang mati dalam iman, orang mati tidak dalam iman ni sakit. Sebab tu orang kafir sakit benar. Malaikat maut tarik ruh dia ni seolah-olah tarik kapah dalam duri, kata ulama. Muka dia tarik ke kepala ni kan, dari ruh akan tubik ke kepala. Jadi orang kafir ni waktu malaikat tu tarik, supaya tarik kapah dalam duri, sakit waktu yang digelepar apa. Tapi orang beriman ni mudah ya tarik sini, ruh dia tubik. Sebab tu mati orang kata mati mudah, mati molek, senyum dalam mati dia, tenang nampak. Tu nyawa dia mereka ambil dengan comel. Tu dikatakan mati dalam iman tu. Sebab itulah kita minta biar kita ni pun mati dalam iman. Mana pun mati dalam iman, mati dalam iman. Hak tu hak penting. Pasal situlah cabaran besar kepada orang-orang yang beriman. Panjang kalau kita baca Alkitab tu, cuma mau sebut secara rekah. Ibaratnya tarik, supaya tarik kapah dalam duri. Lekak kan? Kita tarik kapah dalam duri ni bolong, senjuh nak boleh ketubik. Tapi orang beriman ni dia supaya air ngalir, ruh dia tubik ke kepala. Sebab tu orang mati kita jamah kaki dulu. Dia sejuk kaki dulu, pasal ruh tu kau naik. Dia memang dia ambil ke kepala, ubu-ubu. Dia ambil kau tu. Dia kau naik. Jadi orang beriman ni dia pergi dengan mudah supaya air ngalir. Dia cinyah ruh dia tubik. Sebab tu dia tak ada kesakitan. Mati dengan tenang. Orang kata comel tengok jenazah. Comel tenang. Itu atas tanda-tanda dia lah. Sebab tu kena minta doa semua biar kita ni mati dengan dalam iman, mati dalam iman, supaya insya-Allah mati kita mati dengan comel, temu dengan Allah SWT pun comel. Sebab itulah kena jaga semua kehidupan kita ni. Manusia ni dia akan mati ikut perangai, kata hadis. Sebab tu perangai kita biar molek. Kita pergi pun ajar gitu tempat molek, jangan ajar tempat tak molek. Sebab kalau tidak tak kena hari boleh mati situ lah. Kalau duk main haji semua atas wakah, duk main teruk semua tak kena hari boleh mati boleh main haji. Naik haji slow situ lalu. Naik haji sungguh. Pakai duk dia situ lalu. Ataupun kat belaleka ni, boleh-boleh menerak tu pakai hilang nyawa dengan begitu.
mati dah apa mak duk mana duk menerak cari belalai kerik. Oh lo seksa nak balik mayak berbayar. Dah mata tu belalak dia hitam belalai dalam gelap. Nyedih nak gitu nak akak berbayar. Jadi waktu betul lah. Benar lah kita insya-Allah. Ini 2-3 soalan ni yang masa tak ada lain dah. Tak ada lah. Mudah-mudahan insya-Allah boleh memberi manfaat kepada kita semua. Cuma minggu depan ni kita cuti lah. 22 hari bulan. Hamba tak ada di rumah. Insya-Allah 29 tu kita sambung balik. Kuliah kita hari Sabtu dua kali lagi. Insya-Allah kita sambung balik. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma wa hab lana hukma wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim.